Hello guys, welcome back to my channel Hakim Irfan. Mantap. Okay, hari ini guys, saya akan bermain sebuah game lagi. Okay, game apa tu? Pasti kau nak tanya-tanya dengan lobby yang cantik ni. Macam animation pula kan? Okay, sekarang saya akan bermain game Honor of Kings ataupun ringkasnya adalah HOK. Okay. Okay, sekarang macam korang tengok ni sekarang memang rank platinum. Dan saya akan main lah tanpa buang masa guys. Okay, jom. Memang bagi saya ni HOK ni merupakan permainan yang paling best. Dia macam Mobile Legend guys, tapi dia ke arah Mobile Legend lah guys. Permainan dimulakan. Anda berada di farm lane. Okey, saya akan ambil hero MM ataupun marksman. Macam-macam tau, tapi saya tak banyak belilah hero kat sini ni. Biasanya saya akan pakai mat panah. Okey. Jangan korang tengok ada perfect calculation, strat team. Tapi kalau kat sini memang tak berapa nampak lah skin dia. Okay, combination sementara menunggu kita tengok skill dia. Hou Yi is a marksman who can deal area damage. His ult 2-1 PABA is great for chasing down fleeing enemies. His passive earns stacks of shooter, and at 3 stacks, he shoots 3 arrows for every basic attack. His skill 1 enhances his basic attack to release even more arrows. His skill 2 slows enemies within the target area, and when using his ultimate, he unleashes an arrow. Okay, so sekarang game akan dimulakan. Kita tengok pasukan musuh main apa, hero apa I mean. Oh, ada Abang Kai, Abang Yolo, Kak Tarik, Dik Penyumbun dan Alpha Serigala. By the way guys, ni saya pakai bahasa Indonesia tau. So kalau korang pakai bahasa English, itulah nama hero sebenar. Okay, ni mat panah macam korang tengok. Skin event exclusive punya limited edition tu tau. Okay, sekarang hampir nak mulakan. Minion musuh akan tiba dalam 5 saat untuk menuju ke puncak. Semua pasukan bergerak. Tempat ni medan memburu saya. Macam nampaknya ada orang yang tak baik. Sekarang guys, kita bertemu dengan dua hero kat sini. Lawan namun diseret dengan 2 ekor kat sini. Memang gila lah. Cahaya paling terang melahirkan bayangan paling gelap. Bergerak mereka. Stun guys. Percaya bulat-bulat akan buat awak buta. Sekarang kita tunggu masa yang paling sesuai.
Ultimate saya dah Sedia. siap. First Blood. Terror. Telah dibunuh. Beramai-ramai ya. Cuba lari. Double kill. Tapi ditarik. Dia punya yang harus memang menggilakan lah. First kematian guys. Dia orang main kepong. Itu Sasuke. Kemalon bakal menimpa. Okay, macam korang tengok ke sini, level 4 mereka dua ni. Menusuk kegelapan. Okay, saya dapat stun satu hero je. Sorry guys kalau ada slow sikit sebab mereka kadang-kadang masalah tu jadi slow kan. Cahaya paling terang melahirkan bayangan paling gelap. Killing spree. So kita ringkaskan tu. Sekutu telah dibunuh. Sangat Kemalon lama bakal guys. menimpa. Dan ada juga gangguan sedikit internet. Jadi saya terpaksa tukar sesuatu. Okay, saya harap dengan ini tak berapa slow lah supaya korang enjoy juga tengok. Tampak di medan memburu saya. Cahaya paling terang melahirkan bayangan paling gelap. Okay, sekarang masa ni memang fokus pada farming. Sebab terlalu Tampak di jauh medan memburu saya. kuat. Sekutu telah dibunuh. Robot masa ni pertama dah siap. Kemalon bakal menimpa. Indah kematian. Musuh telah dibunuh. Double kill. Bagus gila. So sekarang fokus pada pushing guys. Pasukan anda telah memusnahkan tower. Anda telah membunuh musuh. Musuh telah dibunuh. Tampak di medan memburu saya. Pasukan anda telah memusnahkan tower. Memang kita telah ataupun Kemalon triple bakal menimpa. Dia punya English, okay? Sekejap kita mesti cari ruangan yang betul-betul. Berhimpun. Cahaya paling terang melahirkan bayangan paling gelap.
Menusuk kegelapan. Dan tak out. Sekutu telah dibunuh. Kemelut bakal Terlewat menimpa. guys. So sekarang ni menunggu minion untuk push tower mid. Tempat ni medan memburu saya. Cahaya paling terang melahirkan bayangan paling gelap. Adakah ulti kali ini dari Sekutu jauh? telah dibunuh. Mungkin kena. Tempat ni medan memburu saya. saja. Enemy double kill. Enemy triple kill. Portfolio daripada pihak musuh. Aduhai. Tarik. Maaf. Tower anda telah dimusnahkan. Tower anda telah dimusnahkan. Penting. Macam mana ya kita akan comeback tu? Comeback lagi. Sekarang masihnya di lembit atas. Sekarang ni berundo. Kemelut Double bakal kill. menimpa. Shut Mereka down. mundur. Indah. Ada ulti supaya mereka tak lari. Tapi mereka melalui laluan lain. Apa? Dah tunggu guys. Tapi kali ini saya fokus push guys supaya mereka tak akan Overlord dan Tyrant telah diperkubur. Meriam bergerak. Pasukan anda telah memusnahkan tower. Sekutu telah dibunuh. susah guys. Silap saya. Itulah. Sekutu telah dibunuh. Enemy double kill. Salah baru 17 game. So memang ada sulit sikit lah untuk memahami gerakan mereka dan seterusnya. So kita cuba fahami lagi lah. Aduh guys, nampak satu hero saja yang ada dekat. Cahaya paling terang melahirkan Tower bayangan anda paling telah gelap. dimusnahkan. Kena musnahkan guys. Tower anda telah dimusnahkan. Musuh telah dibunuh. So sekarang ni kita patut mempercepat lagi. Tempat ni medan memburu saya. Anda telah membunuh musuh. Hero kedua Enemy rampage. aku kejar dia. Cahaya paling terang melahirkan bayangan paling gelap. Indah Musuh telah dibunuh. Ultimate belum bersedia lagi. Double kill. Kesilapan guys. Kesilapan. Tidak mengapa lah. Kita cuba lah.
saya terlupa menggunakan storytelling trope, sebab tu boleh melindungi sedikit. Tapi tak apa, kita cuba lagi guys. Memang ni lagi pun saya memang ada sedikit tak berapa faham. Tapi saya cuba fahamkan lagi pergerakan mereka. Nampak ni medan memburu saya. Dan sekarang jumlah kill semua adalah 10 dan yang musuh adalah 20. Dan sekarang baru je permainan 13 minit 25 saat. Menusuk. Enemy legendary. Anda telah membunuh musuh. Enemy double kill. Musuh telah dibunuh. Enemy killing spree. Enemy triple kill. Guys. Oh, kita tengok semua kill ni Alpha Serigala yang paling banyak. Tower base kita sedang diserang. Tower anda telah dimusnahkan. Okay guys, sekarang kita cuba comeback. Cahaya paling terang melahirkan bayangan paling gelap. Tampak ni medan memburu saya. Kita target pada los. Shut down. Musuh telah dibunuh. Enemy legendary. Musuh telah dibunuh. Bakal menimpa. Down. Double kill. Bagus gila. Ace. Hebat. Sekarang saya akan mengganti Lord. Sampai lah mereka semua berada. Kita satu. Pasukan anda telah memusnahkan tower. Satu mengambil Lord dan satu tugasnya jaga di bawah dan di atas. So, Cahaya paling terang Sekutu melahirkan telah bayangan dibunuh. paling gelap. Pasukan anda telah memusnahkan tower. strategi begini kita boleh Anda telah membunuh musuh. tak sempat sebab dia ada basic dia apa basic attack punya. Wow, padu doh. Cari pengurangan damage sementara. Dia boleh Jaga-jaga dengan Shadow Vanguard. macam korang tengok ni Shadow Vanguard ni memang dekat kata boleh menyerang bila-bila masa. Saya Pasukan anda telah memusnahkan tower. Pasukan anda telah memusnahkan Kemana tower. bakal menimpa? Musuh telah dibunuh. Rampage. Musuh telah dibunuh. Jom, geng. Kita serang. Musuh telah dibunuh. Okey, ons. Cahaya Hebat. paling terang melahirkan bayangan paling gelap. Pasukan anda telah memusnahkan tower. so kemenangan guys. Pasukan anda telah memusnahkan tower.
Victory! Sekarang kemenangan yang paling cantik walaupun mengambil masa yang sedikit lama. So sekarang kita tengok orang apa keputusan. So di sini dia ada membagi pujian iaitu senjata maut dan farm sampai menang. That means dari awal sampai akhir saya fokus pada farming, tak banyak kill lah. Sebab tu saya tak berapa banyak menyerang. Okay, macam korang tengok adalah A. That means result kita macam dalam peperiksaan pula. Ya, memang sekarang naik guys, macam biasa tu. Okay, sekarang MVP adalah UV Telsis yang merupakan hero tank. So memang membantu tank dia dan semua adalah ahli bagus guys. So kita sampai di sini saja. Apapun korang jangan lupa like, subscribe and comment dan share kepada kawan korang yang minat kepada HOK guys. So itu saja daripada saya, Serap Papan Trap Papan. Jumpa lagi dalam next channel Hakim Irfan. Mantap. See you guys lagi di next content.